Nak khabar ni, siap mu tahu ke tak? With me in the flight deck this evening, I've got three other pilots. Due to the duration of the flight tonight, Lapangan terbang menjadi tempat pendaratan pesawat di tempat yang dituju. Terdapat beberapa lapangan terbang di dunia yang sangat berbahaya dan digeruni disebabkan oleh cuaca, bentuk muka bumi dan ketiadaan sistem sokongan untuk mendaratkan pesawat dengan selamat. Situasi getir ini memerlukan juruterbang yang dikira sahaja dan seolah-olah mengorbankan diri sendiri. 5 lapangan terbang paling berbahaya di dunia. Mendahului carta lapangan terbang paling berbahaya di dunia ialah Lukla di Nepal atau nama rasminya Tenzing Hillary. Ia dianggap paling berbahaya kerana gabungan altitude tinggi, landasan yang pendek, bentuk muka bumi bergunung ganang dan cuaca yang tidak menentu. Ia dibina di tepi gunung, tiada radar dan tiada lampu. Oleh itu, juruterbang perlu mendaratkan sepenuhnya menggunakan penglihatan mereka. Hanya 8 orang juruterbang di dunia yang dibenarkan mendaratkan pesawat di sini. Meskipun berbahaya, tetapi lapangan terbang Lukla cukup popular kerana menjadi titik permulaan untuk pengembaraan menuju ke pangkalan kem Gunung Everest. Lapangan terbang antarabangsa Tan Contin di Honduras yang sangat berbahaya dengan lokasi mencabar dan landasan pendaratan yang pendek. Terletak di ibu kota Tegucigalpa dan dikelilingi oleh kawasan pergunungan yang memerlukan penerbangan di kawasan curam serta rumit. Juruterbang perlu membuat pusingan yang sangat tajam dengan sudut 45 darjah beberapa saat sebelum mendarat. Lapangan terbang Madeira di Portugal atau nama rasminya Lapangan Terbang Antarabangsa Cristiano Ronaldo juga dikatakan paling berbahaya di dunia kerana pendaratannya mencabar, lokasi dan keadaan cuaca yang unik. Dibina di atas lautan dengan tiupan angin bersilang yang sangat kuat sehinggakan beberapa pesawat pernah tergelincir dari landasan termasuk nahas maut pada tahun 1977 yang mengorbankan 131 orang. Walaupun dianggap sebagai salah satu lapangan terbang paling sukar di dunia, ia juga merupakan destinasi popular untuk peminat penerbangan. Lapangan terbang Courchevel yang terletak di sebuah resort ski pergunungan Alps Perancis turut tersenarai sebagai lapangan terbang paling berbahaya di dunia. Ia mempunyai landasan yang sangat pendek, hanya 537 meter dengan kecerunan 18.6%. Lapangan ini juga tiada prosedur untuk pendaratan kerana kawasan pergunungan di sekelilingnya. Bukan itu sahaja, lapangan terbang ini juga tiada instrumen untuk membantu pendaratan termasuklah tidak mempunyai lampu dan dilitupi ais 70%. Lapangan terbang Paro di Bhutan juga tersenarai sebagai lapangan terbang paling berbahaya kerana dikelilingi oleh gunung Himalaya dan pesawat perlu terbang dengan melalui lembah-lembah yang sempit. Hanya 17 juruterbang di dunia yang mempunyai sijil untuk mendarat di sini kerana kawasan tersebut sangat berbahaya. Operasi dihadkan kepada waktu siang sahaja kerana kekurangan sistem untuk membantu pendaratan termasuk radar. another captain on board, Richard Sutcliffe, and two senior first officers, James Nemo and John Link.